Hai semua. Okey, vlog pendek je kali ni. Aku singgah Aquaria KLCC nak tengok suasana dia sekarang. Dah lama tak masuk sini. Jom kita masuk Aquaria KLCC. Masuk-masuk je kita dah jumpa piranha. Besar juga ikan piranha ni. Untuk aku first time tengok piranha depan mata. Sentuh je. Binatang lagi ya. Binatang. Sopan. Berapa RM20? Tak. Oh, bukan dah. Oh. Excited je. Okay, untuk hari ni ada satu yang special dekat sini, patung tambahan. Perhentian hari tu. Inilah dekat yang tengok. Kita jumpa pula ikan jos comel ni. So kita ambil gambar dulu. Sekarang kita masuk ke dalam terowong ni lah, akuarium yang sebenar. Untuk orang yang takut nak buat aktiviti snorkeling kan, kalau pergi pulau-pulau tu, macam aku lah, sesuai lah pergi tempat-tempat macam ni. Dapatlah juga kan, orang kata duduk dalam air, di bawah air, tengok ikan-ikan, nak buat aktiviti snorkeling yang betul-betul penakut. Ok, jom kita enjoy lah view dalam terowong ni.
Okey. Sekian dulu untuk video kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.